Okey, sekarang kita nak buat sambal nasi lemak ni, dia nak buat dia makan masa dia lama. Ya, makan masa lama. Kalau boleh sambal nasi lemak ni, saya nak yang buat dia must be demi chef ataupun chef di parti. So sekali kita buat 10 kilo, kita beli pre-pack 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo atau 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Pre-pack. Sebab nak buat dia lama. The most important kalau kita buat sambal nasi lemak, kita kena pakai kawah. Kuali kena tebal. Alright? So, dalam ni dah ada 2 kilo kisar bawang, kita ada bawang, kita ada sedikit halia dengan bawang putih, sedikit saja nak get the aroma. Alright. Dan kalau boleh, bawang ni kita blend menggunakan food processor yang kipas tu. Jangan ada air. Dan kita masukkan bawang. Fokus ni ya. Dan saya masukkan serai. Saya masukkan serai. Dan kita kacau bawang ni, bat sini bat Kita kacau bawang ni supaya bawang ni betul-betul caramelize. Jangan ada air. Sebab kerosakan sambal nasi lemak sebab ada air. Bila suhu turun 60 darjah Celsius, adanya penguapan dan masakan kita masak tu mudah rosak. Sebab tu sambal nasi lemak dia kena ada minyak. Sekarang ni saya tengah train my team. Kita nak buat kelas sambal nasi lemak. Dan kebanyakan minyak dah naik. Tengok ni, fokus dekat-dekat Dan baru kita masuk masukkan 3 kilo cili bo ataupun cili paste. Kau ambil sudu, kacau lagi. Dan kita kacau sampai minyak cili naik, Dan api kena perlahan dan kita kacau tengah-tengah macam ni. Tekan dia, sudik kita. Okay, the most important part the most important, different chef, different style. Different chef, different character. Kadang-kadang chef, kenapa saya buat ini jadi macam ni, mak saya buat macam lain? No. When you buat, the most important, apabila kita masak, aroma ada, texture cantik, kemudian sedap. Then you lock, this is my recipe. This, dan kita masukkan serbuk ikan bilis. Kita masukkan, jangan masuk banyak-banyak, masuk sikit-sikit dulu. Dan kita kacau. Okey, masakan Melayu ni dia mesti ada manis-manis sikit tau. So manis-manis ni kita pakai gula Melaka. Gula masuk sikit dulu. Jangan masuk banyak, masuk sikit dulu kita rasa. Masuk sikit dulu. Kenapa tiba-tiba sambal nasi lemak ni dia warna kilat? Kenapa? Kenapa chef? Sebab kita masuk gula tadi. Jadi kita masukkan air asam jawa ataupun you boleh masuk asam keping. Masuk sikit dulu, jangan banyak-banyak. Okey. Okey, masakan Melayu ni dia mesti ada manis-manis sikit tau. So manis-manis ni kita pakai gula Melaka, gula Melaka ataupun manis boleh? Masuk ni. Kita rasa. Masuk sikit dulu. Masuk gula pasir ataupun kita panggil gula kristal. Alright. Dan sedikit garam. Okey, saya masukkan sedikit garam. Bismillahirrahmanirrahim. Right? Good Dah bamba. Okay guys, are you happy with the taste? Semua cukup? Dan sebaiknya mulakan dengan bismillah, kacau ikut arah lawan jam, masak daripada hati dan jiwa. I'm Chef Sabri Labamba Chicago.